Good morning guys. Opi dan Syasha nak gunakan hari ini untuk melayan anak-anak. Si kecil-kecil tak sabar nak cuba swimming pool yang atuk dah sediakan untuk mereka. Si Syasha pula berada di luar sedang melayan anak-anak kampung yang ada di luar. Dia dah sediakan mainan-mainan daripada Singapura untuk dibagi-bagikan kepada anak-anak kampung untuk mereka bersuka-suka. Tengok tu. Walaupun mainan yang biasa-biasa je yang diberi, tapi mereka tetap happy. Ni mak ayamnya. Mak ayamnya keluar, anak-anak ayamnya main. Melihat si adik-adik happy sangat main-main, si abang-abang pula nak main juga. Saat-saat yang mereka nantikan sangat dari Singapura, iaitu menunggang motor. Walaupun di Bawean tak perlukan lesen untuk menunggang motor, Opi tetap perlu mengajar mereka ciri-ciri keselamatan untuk menunggang motor dengan selamat. Yang motor ni bukan mainan biasa-biasa. Kita perlu berhati-hati bila menunggangnya. Bukan untuk keselamatan diri saja, tapi untuk keselamatan orang awam juga. Careful, ini benda jangan pusing. Kalau korang tak, kalau korang tengah tunggu-tunggu, jangan pusing. Korang tengah tunggu, tak ada ini cahaya, korang kena hati jatuh. Faham? So, kalau tak pakai kau pusing. Every pusing you nak kena slow down, because the wind will blow you out. Faham tak? Let's say I want to turn here, the wind will blow you out. If I want to turn here, the wind will blow you out. So you have to prepare brakes and siap. So jangan dah begini baru begini. Belakang ni sikit, ni lebih. Kaki kat atas lah. Kalau tengah slow begini, use both leg. Tahan, yes. Tahan both leg. Dah jalan laju sikit, baru kaki naik. Okay, Adi, your turn. Yes. Orang bawa motor. Orang bawa motor. Orang nak kena standby lock kau tangan. Betul Orang yang tangan tak boleh lembik tau. Motor itu orang bawa motor di tangan tau. Ini macam bawa ni, kalau korang dah biasa berleha dengan rendah, tapi korang kena prepare standby untuk model. Kalau korang bawa tangan, dia keras. Tapi kalau lembik, dia macam, korang jangan macam ni. Korang susah bawa, faham? Korang standby lock tangan. Okay, Yan punya first time. Bismillahirrahmanirrahim. Terang bulan. Kat sini dah. Sini, terang bulan. Sedap apa? Tahu dia. Okey. Tempat-tempat macam ni selalu dangerous pasal batu-batu besar. So bawa slowly, kaki jaga jangan tersangkut, nanti kaki luka. Ingat brake kanan boleh pakai, bukan tak boleh pakai tau. Tapi control more on the left, right, yang brake depan pakai tapi jangan full. Faham tak? Faham. Unless nak emergency brake baru full. Setiap kali kalau nak keluar, dangerous. Kiri kanan nak kena check dulu. Make sure tak ada baru keluar. Ada motor kanan, tengok. Relax dulu, kasih dia jalan. Okey.
See, you shouldn't tailgate me. Huh? Apa-apa sengaja tau. You shouldn't tailgate me. One Kau tailgate, vehicle apart. kau high chance kau akan langgar. Saya bilang, jangan tailgate, jangan dekat. Jauh, supaya kau sempat nak break. Jangan dekat So dengan at any orang. time kau bawa dengan orang pun, kau jangan dekat dengan orang. There's nothing for us to prove. Tapi kita nak safety. Kalau dia break depan emergency, kau tiba-tiba kau break, kau tak sempat, kau langgar dia. Try not to go out of the road. Okay. Unless you are very slow and you are controlling your bike well. Tapi kalau tengah bawa, jangan keluar, masuk break tak boleh. Kau boleh jatuh. Okay. Confirm jatuh. So don't go out. Just go down, stay within the road. Faham? Yes. Tengah turun downhill, don't open yang minyak. Tengah nak belok, don't open yang minyak. Because you tutup pun minyak, motor still jalan kan? Tengah turun downhill, kalau you buka minyak, motor you lagi laju. Jangan. Dangerous, nanti you tak boleh control. Dekat belakang. Dia ada dia. Always be careful before you move. Look left and right, look around. Before you want to turn, go further there, you look. Check first, check back. Okay, tak ada, tak ada. Fokus depan, jangan je tengok belakang. Tengok belakang bila nak pusing je. Fokus to the front. Relax, relax. Tak payah nervous, relax. Relax your body. Okay, try laju sikit. Eddie, try balance, relax your body, laju sikit. Focus in front. Just focus in front, advance. And when you bawa, you try to laju sikit. Laju sikit dia lagi senang kontrol. Tapi standby nak turun down. Kalau turun downhill jangan buka minyak. Setelah cukup diajar ciri-ciri keselamatan menunggang motosikal dan mencuba beberapa round di kawasan berdekatan, nampaknya mereka dah lulus. Barulah boleh keliling Baoyan menunggang motosikal. Tempat-tempat gini semua slow down. Opi pun dah mula merasa penat, nak rehat dulu. You all nantikan tahu video-video seterusnya. Follow tahu, jangan tak follow.